Assalamualaikum and good morning YouTube. Okay guys, so pagi ni saya nak pergi makan breakfast dekat kedai Amoy nasi lemak. Kat gerai dia, kat kedai dia, dekat Taman Melo. Tempat ni agak healing jugalah. Agak healing juga pasal dia di tepi sungai. Bukan tepi sungai lah, tepi longkang sebenarnya. So pagi ni tak tahu lagi mana, malah nak start kereta apa semua. Saya actually sebenarnya pagi ni nak pergi Aseng. So saya ingat nak bawa korang sekali lah lepak ke Aseng kalau jadi lah kan. So apapun pun, terima kasih kepada korang semua yang subscribe ke channel membership. Terima kasih banyak kerana menyumbang kepada channel saya ni. So pagi ni saya dengan Mrs. Helmet pun tak pakai. Mrs. baru bangun tidur. Banyak senang lah. So tempat ni kat Taman Melo. Nama signboard dia Lady Pickers. Tapi nasi lemak Amoy lah. Nasi lemak Amoy dekat Taman Melo. Jomlah ikut saya ke sana. Let's go. Weh, slow motion ni kau ni. Jom. Harap-harap adalah makan ni macam gitu. Tak tahu, jadi tak buka. Naik bukit ke turun bukit lah. Lupa lah. Oh, dia turun bukit kan. Buka pun. Hari ni kita sampai. Ni ada kedainya. Kedai apa ni? Kedai Amoy. Itu ada parking. Ada parking. Sampai. Mana-mana duduk boleh. Boleh ni. Sampai jalan dengan motor orang. Tahu ada apa lauk ni tinggal. Alamak, semua lauk tak ada. Yes, ada mi ke ni pun. Nasi lemak je tinggal. Oh dah, kalau lauk tengah hari. Sini lauk tengah hari pun ada. Ni dia lauk nasi lemak. Nasi lemak paru lah. Dah nak habis dah. Sini awal habis. Sekarang dah pukul kat pukul 10 dah. Sini memang awal. Jadi olah apa yang kita nak makan. Nasi lemak, nasi tambah. Tak boleh jadi. Saya kalau demam ni memang nak makan je. Telur sambal.
Saya nak nasi tambah bang, makan. Nanti nak telur, rendang, paru. Sini pun rendang daging. Dengan paru. Lauk semua dah habis dah gaji. Kalau nak makan sedap kena datang pukul 7 pagi. Tempat ni laju. Ya Kak Ina, sihat? Alah ada. Tambah sikit je. Sikit je. Okey dah, cukup. Beres. Sini korang datang tengah hari lah. Kalau pagi, ada pagi-pagi pun ada lempeng, apa semua. Kita makan. Ni saya kata, ada macam sungai lah. Ada vibe. Ada vibe macam sungai. Let's go. Jalan lah ya. Bagi saya kopi panas bang. Kopi panas. Bismillah. Sabar dia makan ni. Lepak kat taman lagi. Semua lepak kat taman lagi. Walaupun dah berumur. Table mak dia pilih. Kalau tak terbalik lah aku punya. Bismillah. Dia sebenarnya kena makan pakai tangan orang puas ni. Kalau nasi biasa macam sikit sangat je. Bismillah. Nasi apa? Sedap. Dia letak banyak. Bismillah. Ya. Yap. Nak enyang tu. Apa nak beli ya? Oh, pedih berarti. Makan sambal kejap ke? Lapik dulu kot. Makan sambal mesti sakit. Lama dah tak makan sambal. Dia asal makan sambal mesti terus sakit. Dua kata semua orang dah tua lah. Kenapa nampak muda lagi? Kalau cukur ni tak nampak banyak berjambang kau putih-putih ni. Tak lepas 40 lagi. Kawan dulu macam dah 50 lah. Paru. Ya. Rendang tak makan lah. Ya. 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 Semua adik-adik dia semua minta putih-putih. Meninggal. Ini personal borak-borak tau. Kenapa orang dapat dua lah? Kalau
Bisnes punya kawan semua macam makcik-makcik ni lah. Mana kau kenal makcik ni? Dia tu kawan sekolah lah. Astagfirullahaladzim. So, okey lah, saya nak makan. Nanti apa nanti saya sambung lah. Aduh Din, kau tengok menu dia ada apa Din? Ada telur tepung pagi-pagi Din. Dah balik kat Terengganu dah ni. Macam-macam lauk ada sekarang pukul 9.48. Macam-macam lauk ada. Semua sedap-sedap. Oh.